Nak elak anak terlibat salah laku seksual, amal doa ni. Doa diambil daripada satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis yang panjang. Saya pernah kongsikan dulu. Ringkasnya, ada seorang pemuda minta izin daripada Nabi SAW untuk berzina. Bagi dia tanya, suka ke kalau lakukan dengan ibunya, anak perempuannya, adik-beradik perempuannya dan mak saudaranya? Dia bersumpah tak suka bagi tiap soalan. Rasulullah SAW lepas tu letakkan tangannya di dada anak budak itu dan berdoa, maksudnya, Ya Allah, ampunilah dosanya dan bersihkan hatinya dan jagalah kemaluannya. Allahumma gfir zambahu wa tahhir qalbahu wa hafsin farjahu. Untuk anak perempuan boleh tukar hujung-hujung hu tu kepada ha. Allahumma gfir zambaha wa tahhir qalbaha wa hafsin farjaha. Untuk diri sendiri pun boleh tukar jadi macam ni. Allahumma gfir zambi wa tahhir qalbi wa hafsin farji. Doa ni dan banyak lagi doa ada saya buatkan dalam e-book saya, Sud Perisai Keselamatan Muslim. Ada banyak amalan pelindung keselamatan daripada macam-macam bahaya patut kita amal dan ajarkan anak-anak kita amal. Boleh dapatkan, klik link di bio.